Kalau nak cari rumah pencen, tak tahu nak pergi mana, mungkin tuan-tuan boleh tengok video ni. Kita ada sediakan satu banglo, okey, dekat dengan Masjid Tanah Melaka. So belakang ni banglo 2 tingkat, 5 bilik, 3 bilik air. Besar kan? Okey. So saya nak review banglo ni, okey, sebab promotion tu boleh tahan Okey, dari segi harga tak terlalu mahal sangat. Okey, yang paling best guna bata-bata warna merah. Jom kita masuk. So inilah dia punya banglo 2 tingkat, 5 bilik, 3 bilik air. So ni bahagian depan dia. Okey, kawasan sekeliling. Ni carport dia. Okey, so untuk rumah ni total land area dia adalah 4076 square feet. Okey, so guna bata warna merah. So dia punya carport dia tinggi. So bahagian tepi ni pun ada lagi. So jom kita masuk. So tepi ni pun ada lagi. Belakang sana. So totally memang dia guna bata warna merah ni bahagian living area. So total land area build up dia adalah 34 kali 25. Okay, jom kita tengok atas. Atas boleh naik, bos? Atas boleh naik? Boleh. Okay, ni bahagian atas. So atas dia besar. Okay, letak bilik dekat atas. Ni bahagian atas. So bilik, tandas, bilik lagi, 4 bilik kat atas. Ni master bedroom dia. Besar dia punya master bedroom dia. Okay. So kat sini dia ada buat kat sini. So kalau nak extend atas ni, mungkin boleh try. Okay, so view dia memang cantik lah. Kita nampak kebun sawit kat atas tu. Ni petang-petang angin memang kuat ni. So saya ada dekat master bedroom bahagian atas untuk banglo 2 tingkat ni. So untuk rumah ni kita punya promotion macam biasalah, free legal SPA dan disbursement. Untuk booking sama juga RM500 sahaja. Yang paling best punya view dia lah. Okay, view dia, lepas tu bahan binaan guna bata warna merah. Itu yang best tu. Okay, so dari segi harga. Okay, untuk harganya adalah RM539,000 sahaja. Okay, lepas tu pegangan dia adalah pegangan freehold untuk non bumi. Okay, kalau bumi lot nak beli boleh, tak ada masalah. Kita akan cover bahagian loan agreement. Okay, so kalau ada yang berminat, contact je saya, Faizal Hartanah. Boleh tekan link kat bio. Bye bye.